Bagaimana saya sebagai Cina, bagaimana seorang India hari ini boleh duduk di Malaysia kerana nenek moyang kami datang ke sini. Sebab pada apabila terbentuknya Malaysia, mengekalkan kemerdekaan negara adalah keharmonian antara kaum. Jadi bagaimana untuk kita mengekalkan keharmonian itu yang telah berdalil sejak sekian lama untuk kita adaptasikan pada masa sekarang ini, iaitu orang kata sekarang generasi Gen Z. Saya dulu generasi Y, sekarang Gen Z. Buat pelik sikit lah kan. Jadi saya minta Ustaz Prof. Firdaus untuk menyampaikan penjelasan dia. Tafadhal masykur. baik, kita pergi balik kepada sejarah dan saya ingin juga mulakan dengan apa yang disebut oleh seorang ahli falsafah dari Spanyol, George Santayana. George Santayana berkata, those who do not remember history, they will repeat the history. They will repeat the mistake. Mereka yang tidak ingat sejarah, mereka akan mengulangi kesilapan. Hari ini tuan-tuan dan puan, kita lihat balik sejarah. Dulu terbentuknya Malaysia adalah kerana di mana penduduk asal di negara ini iaitu orang Melayu. Nak tak nak, sebab itu tempat ini asalnya dipanggil sebagai Tanah Melayu. Nak tak nak, kita kena mengakui tempat asal Tanah Melayu. Sebab itu nama Malaysia masih ada Malay kat situ. Dan apabila kita kata nenek moyang saya ada yang datang dari China, ya, kalau ikut kajian saya, orang Cina telah pun berada di Malaysia seawal mungkin kurun ke-16. Kemudian sahabat-sahabat kita yang kaum India datang dari India, datang ke negara Malaysia yang awalnya Tanah Melayu, yang pada waktu itu bukannya ingin menjadikan Tanah Melayu sebagai tempat tinggal. Kalau untuk orang Cina, mereka datang dari China, mereka datang ke Tanah Melayu, tujuan dia ada dua. Satu adalah untuk mengelakkan perang saudara yang banyak terjadi di negara China, dan datang ke Tanah Melayu adalah untuk cari makan. Istilah cari makan. Sebab itu mereka masih memasang niat awalnya untuk balik ke tanah besar China, cari makan. Begitu juga dengan sahabat-sahabat kita yang datang dari India kemudian kekal di Malaysia. Bagaimana saya sebagai Cina, bagaimana seorang India hari ini boleh duduk di Malaysia kerana nenek moyang kami datang ke sini. Sebab pada apabila terbentuknya Malaysia, di mana ada satu perjanjian yang telah termaktub dalam apa yang kita panggil hari ini sebagai Perlembagaan Persekutuan, dan kita juga ada undang-undang. Nak kekalkan perpaduan dan keharmonian ni bukan sekadar kita hafal negaraku, bukan sekadar hafal rukun negara, tapi kita kena faham maksud rukun negara. Dah sebut kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Untuk kita sebagai rakyat Malaysia pada hari ini, tak kira dulu, kini dan selamanya, formula dia sama. Semua orang, semua pihak yang memanggil dirinya sebagai rakyat Malaysia, tak kira generasi keberapa, semua mesti pegang kepada rukun negara, khususnya keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Sebab apa? Perlembagaan itu, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, perlembagaan dan undang-undang itu yang menjamin keberadaan kita bersama. Tak ada mana-mana pihak boleh mempertikaikan kewarganegaraan mana-mana pihak kerana adanya perlembagaan, kerana adanya undang-undang di situ. Maka semua pihak, Melayu ke, India ke, Cina ke, Iban ke, Kadazan ke, Muslim ke, bukan Muslim ke, Buddha ke, Kristian ke, semua kena kembali kepada perlembagaan. Apa perlembagaan cakap? Ya, agama Islam sebagai agama persekutuan, tetapi semua agama lain boleh diamalkan. Maka kita kekalkan.
Semua pihak perlu faham benda itu. Tidak mempertikaikan mana-mana pihak. Hak mereka untuk beragama, hak mereka untuk hidup, hak mereka untuk hidup di Malaysia mengikut undang-undang negara. Kalau kita nak kata resepi, boleh je kita kata itu dan ini. Tetapi apa-apa pun sebenarnya dia adalah kembali kepada yang paling asas, iaitu perlembagaan dan undang-undang negara. أنت وهاب العطاء